Tak salah nak pakai sahi 2 kali. Okey, maksudnya sekali buka satu tiup ni nak pakai 2 kali. Maksudnya lepas pakai, nampak yang ni tojoh balik rojoh masuk dalam dia. Dia boleh tutup. Boleh. Tapi kalau you all tanya saya, kalau you all dah dengan harga dia tengah promo, kalau saya pakai sekali. Okey, dia macam kita minum air Coca-Cola. Bila you all buka air tin Coca-Cola, dia punya gas mula-mula tu sedap. Okey. Tapi bila you kata tak apalah, takkan nak habis satu tin serentak minum, kita minum 2 kali lah, letak di dalam peti air. Bila you all minum malam-malam, gas dia dah keluar. So dia punya tu dah tak best sangat lah feeling dia. So pun juga dengan skincare, walaupun you tutup, yang buka yang pertama tu kalau boleh kita sapu lah muka kita terus. Tapi kalau you kata nanti saya ada bajet, boleh pakai 2 kali. Hanya tanya saya preference, saya pakai saiz 1 kali pakai, saya pakai sekali. Pasal seller pula untuk tengah bagi harga murah, tak percaya check kat beg kuning. Dan kita yang dah lama dah dengan ada masalah kulit kering dan melasma dengan jeragan, kita nak benda tu cepat, kita jangan berkira dengan dia. Pasal harga murah, nak result kita bubuh celek-celek, tak boleh lah, tak cantik lah. Bubuh elok bagi padu. Okey, fokus kat bahagian-bahagian yang kita nak, especially yang mana ada jeragan. Okey, yang ni nak dapatkan di beg kuning. Untuk orang yang ada masalah jeragan, melasma, kulit kusam, yang ni you akan nampak dia punya result. And the best thing, paru sapu, kulit you dah nampak glowing macam tu. Alright, lembat memang padu. Alright, Assalamualaikum.